Saya hendak menukar TV saya apabila saya menemui perkara ini di sini. Setiap televisyen lama atau baharu mempunyai port USB di bahagian belakang dan hampir semua orang menggunakannya hanya untuk pemacu pen tanpa mengetahui atau membayangkan potensi sebenar. Keputusan, wang dibuang. Jadi simpan video ini sekarang dan hantar kepada mereka yang mempunyai TV lama. Langkah pertama, anda akan mengambil kabel USB, menyambungkannya ke telefon bimbit anda dan hujung yang lain ke port USB TV anda. Sekarang buka penyemak imbas telefon bimbit anda dan taip petua tag. Datang ke hasil pertama dan klik pada 3 risiko dalam menu. Sekarang pada hiburan dan klik pada tukar TV lama anda kepada pintar. Sekarang hanya buka APL, klik mula dan kemudian pilih jenama TV anda. Biarkan pilihan ditandakan, kemudian benarkan sahaja. Kurang daripada 1 minit, TV mula mengemas kini dengan sendirinya dan lihat ini, TV lama anda telah menjadi TV pintar. Hanya sedikit orang yang tahu bahawa ia mungkin dan masih berfungsi dengan kawalan yang sama dan melepaskan semua fungsi. Lihat ini, ia juga berfungsi dengan sempurna YouTube.